Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami adalah Off Track Anchor. Jadi episod yang pertama ni kami berada di daerah Ipoh, Perak. Hai korang, untuk first location kita pada hari ini adalah di Tasik Cermin. Hari ini pada Off Track Anchor, kita bertiga sekarang ni di Tasik Cermin akan try untuk naik boat and lalu bawah-bawah gua yang ada dekat sini. Kawan-kawan, selain daripada view dia yang cantik, Tasik Cermin juga dikenali sebagai salah satu tempat yang dikelilingi oleh batu kapur yang membuatkan dia punya view sangat dramatik. Air dia betul-betul jernih. Betul. Sampai kalau pagi-pagi, kalau kita tengok dalam tasik ni, boleh nampak pantulan cahaya dan pokok-pokok di sekeliling ni. Alright guys, sekarang ni kita di Iskandar Polo Club. So ni adalah sebenarnya adalah tempat polo, but orang luar boleh masuk untuk camping. Okey, selain itu, ada juga satu fakta menarik tentang Iskandar Polo Club, iaitu mereka bukan sekadar mengadakan sukan polo, mereka juga mengadakan majlis perkahwinan dan juga majlis eksklusif. Okey. Lepas tu Sri Iskandar Polo Club ni juga adalah antara kelab sukan polo yang pertama di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 2000 dan juga menjadi tumpuan para peminat sukan polo di dalam dan di luar negara. Mereka semua akan datang ke sini untuk menikmati sukan polo serta merasakan kemewahan tempat ini yang meningkatkan pelancongan di Perak. Baik, day 2 di Ipoh, kita berada di Sampotong Kuil, dan kita akan menjelajahi apa yang istimewa di kuil ini. Dan kuil ini adalah salah satu tempat yang menarik lebih-lebih lagi kepada pelancong. Jadi mari sama-sama kita di Off Track Anchor menjelajahi tempat ini. Jom. Dulu gua ni juga digunakan sebagai tempat sembahyang dan juga bermeditasi bagi para Sami di zaman dahulu. Dalam agama Buddhis, gua ini merupakan simbol ketenangan, kesunyian dan juga refleksi. Kalau kita duduk di dalam ni juga rasa betul-betul sunyi, tenang je. Mungkin bila kita di dalam ini bolehlah berfikir tentang hidup kita, macam kita sentiasa bekerja. Kadang-kadang tak sedar pun yang hidup ni ada banyak lagi daripada kerja. So jadi apabila kita di sini, kita bolehlah berfikir tentang perkara-perkara seperti itu. Hidup ni seperti seekor katak di atas kolam teratai. Kita biasa melompat dari satu daun ke daun yang lain, mencari tempat yang selamat dan stabil. Tapi tidak selamanya daun itu dekat. Ada masanya kita terpaksa berhenti dan berani masuk ke dalam air. Belajar berenang bukan pilihan yang mudah, tapi di situlah kita benar-benar belajar tentang kekuatan diri. Kerana hidup bukan sekadar tentang melompat di zon selesa, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi yang tidak pasti. Kadang-kadang, untuk pergi lebih jauh, kita perlu berhenti melompat dan mula berenang. Itu sahaja pada kami, episod pertama Off Track Anchor. Jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.